Kau ambil gambar selfie, bila tengok balik, muka kau hodoh. Rasa cringe kau pun delete gambar tu. Boom, hilang dari phone. Tapi gambar dia hilang pergi mana? Bila dengar perkataan padam, kita bayang macam bakar sampah ataupun padam jawapan kertas exam. Hilang macam tu je. Tapi dalam phone, konsep padam tak bermaksud hilang ataupun musnahkan. Dia cuma dilupakan. Sebenarnya bila kau padam gambar, phone kau masih tak betul-betul padam gambar tu. Apa yang dibuat adalah buang penanda yang tunjuk ke arah gambar tu. Data gambar tu still ada dalam storage phone kau, tapi tak ada alamat. Jadi phone kau tak ada gambar tu. Dia just duduk diam-diam sampailah ada data baru yang akan gantikan dia. Kalau korang tak faham lagi, bayangkan storage phone kau macam satu buku besar. Setiap fail ataupun gambar adalah satu muka surat yang ada tajuk. Dan cara phone untuk cari muka surat tu adalah pakai nama tajuk. Yalah, takkan dia nak cari satu-satu kan. So bila kau delete gambar, apa yang dipadam hanyalah tajuk muka surat tu. Muka surat sebenar masih ada, cuma sekarang phone kau tak tahu kat mana. Benda ni juga bagi tanda dekat sistem phone yang okay, muka surat ni dah boleh ubah suai. Tapi actually selagi muka surat tu belum dikacau, dia sebenarnya boleh baca balik. Sebab itulah kadang-kadang gambar yang dah padam masih boleh recover guna aplikasi recovery ataupun teknik forensik digital. Tapi, bila kau mula ambil gambar baru, install apps atau update sistem, data baru akan mula menindih data lama. Bila sebahagian fail lama ditindih, hasilnya boleh jadi fail rosak. Sebab dia jadi bercampur aduk, macam plastik surgery yang gagal. Kalau nak betul-betul gambar tu hilang, kau kena pastikan data lama tu ditindih sepenuhnya. Untuk kebanyakan orang, satu kali tindihan pun dah memadai, terutama pada phone moden. Kesimpulannya, jangan percaya siapa-siapa.